tanya, join sesi CPR ni dapat sijil ke tak? Jawapan saya, yes. Join, anda akan dapat e-certificate atau nak senang faham, sijil digital. Dan anda juga akan menerima sijil hard copy, di mana kami courier kepada anda. Bila kami dah experience macam tu, dia pula kata, tak nak join lah. Saya terkejut, kenapa tak nak join? Kata nak sijil. Dia kata, oh saya tak perlukan sijil. Aduh, macam mana nak terangkan? Betul lah, kita join bukan untuk sijil. Kita join untuk ilmu tersebut. Kita join agar kita dapat siapkan diri, agar kita boleh bertindak masa kecemasan. Tapi, sijil itu apa? Sijil itu sebagai pelindungan diri, sebagai bukti anda seorang yang layak, sebagai bukti anda seorang yang terlatih. Akademi Dr. Azrul Amal, satu rumah, satu terlatih CPR.